Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyil karim wa lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Segala puji dan puja hanya bagi Allah Azza wa Jalla. Kita panjatkan salawat dan salam atas junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Taala, dan kami semua bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Dan pada malam Rabu ini insya-Allah taala kita teruskan dengan kemudian malam Rabu. Baik, dengan kitab Manhajus Salikin karangan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala. Dan masih lagi kita berada di bersuci, dan untuk malam ini insyaAllah kita akan teruskan apa yang kita berhenti daripada minggu Rabu lepas, daripada hari Rabu lepas, di mana telah kita mengambil beberapa daripada awal tubuh, kepada tubuh, dan telah kita mengambil dan kita telah membahas beberapa daripada perbuatan tubuh, cuma kita belum selesai daripadanya. Baik, seingat saya kita berhenti di F, iaitu menentukan haluan. Tapi kita go through lagi, tetapi dengan cepat apa yang kita dah bahaskan pada beberapa lepas. Maka kalau kita lihat daripada A sampai H, perbuatan buruk, nawakil buruk semuanya ada 8. Nawakil buruk semuanya ada 8 perbuatan buruk. Dan ada di antara perbuatan buruk ini disepakati, iaitu telah disepakati bahawa dia membatalkan wudu di antara ulama, dan ada di antara perbuatan di sini ulama berbeza sama ada membatalkan wudu atau tidak membatalkan wudu. Baik, kita lihat A atau nombor 1. Nombor 1 adalah sesuatu yang keluar dari dua jalan. Ini semua kita dah ambil kelas, maka saya ambil secara cepat atau macam go through one more time, tetapi dengan ringkas. Saya go through secara detail pada orang lepas. Maka A nombor 1 adalah sesuatu yang keluar dari dua jalan as-sabilain, iaitu kubul kemaluan depan dan tubuh, iaitu kemaluan belakang secara mutlak. Maka apa yang keluar daripada kubul antaranya air kencing. Air kencing. Dalilnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima solat seseorang daripada kamu jika dia berhadas. Okey, hadis ini hadas di sini air kencing, buang air besar termasuk hadas, dan juga hadas besar seperti keluarnya darah dan keluarnya air mani. Hadas besar adalah istimewa. Okey, Allah tidak akan menerima solat seseorang daripada kalian jika dia berhadas hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Okey, dan juga yang keluar daripada kubul, contohnya air mani. Cuma beza air mani dengan air kencing adalah air mani ini adalah hadas yang besar. Maka tak cukup dengan basuh kemaluan, tak cukup dengan berwudu, tetapi perlu juga mandi janabah apabila keluar air mani. Cuma air mani tidak najis. Okay? Air mani yang wajib tidak najis, air mani suci, tetapi dia adalah hadas besar, maka hadas besar perlu diselesaikan dengan mandi janabah. Baik. Selain itu, yang keluar dari kubul adalah contohnya air madhi. Air madhi. Okay? Air madhi najis. Okay? Dia adalah seperti muqaddimah kepada air mani. Cuma bedanya air mani tak najis, tapi dia hadas besar.
beza air mandi adalah dia najis. Apa perlu buat? Cuci, kemudian kalau nak solat barulah berwudu. Baik, sama juga dengan air wadi. Dan air wadi adalah air penyakit yang biasanya keluar daripada tubuh seseorang itu apabila dia merasa sangat letih, seperti baru selesai daripada berolahraga ataupun kerja yang berat di kilang sebagainya, dan dia keluar setelah air kencing, dia adalah air sejuk dan dia keluar tipis-tipis, dan itulah air wadi, dan dia agak melekit. Ini yang di antara yang keluar dari tubuh. Untuk wanita secara khususnya adalah darah haid bernifas, okey. Dan darah haid bernifas adalah hadas besar. Darah haid bernifas adalah hadas besar. Dia ambil dahulu kerana dia membatalkan untuk wanita yang bersangkutan. Okey. Kemudian yang keluar dari tubuh pula adalah seperti tahi. Okey, yang keluar daripada tubuh seperti tahi. Di mana Allah Ta'ala berfirman dalam ayat itu, saya pernah bacakan juga, au ja'a ahadun minkum minal ghaib, atau seseorang daripada kalian yang kembali daripada buang air besar. Okey, al-ghaib di sini diterjemahkan sebenarnya adalah tempat yang tinggi di mana orang berselindung untuk buang air, dan yang dimaksudkan di sini adalah buang air besar. Maka batallah wudunya. Selain itu yang keluar dari tubuh adalah angin kentut lah. Okey, kentut dalilnya adalah daripada sahabat bernama Abdullah bin Zaid Asim al-Mazini radhiyallahu anhu berkata, telah diadukan kepada Rasulullah SAW tentang seseorang yang dia sangka bahawa dirinya telah kentut ketika dia sedang lakukan solat. Maka apa Nabi SAW bersabda? Maka Rasulullah bersabda, la yansharifu hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan. Janganlah dia pergi, janganlah dia berpaling, iaitu janganlah dia batalkan solatnya sampai yasma'a sawtan, sampai dia dengar suara, iaitu suara kentut, ataupun yajidu rihan, ataupun mencium bau kentut. Baik, selain itu yang mungkin keluar dari tubuh yang bukan yang normal mungkin adalah ulat ataupun darah. Dan dia kalau keluar dari tubuh seseorang itu, dia tetap najis. So basically apa sahaja yang keluar daripada tubuh maka dia najis secara mutlak. Baik, B nombor 2 adalah darah. Okey, dan ini adalah perselisihan antara ulama, especially berkenaan darah manusia, dan boleh refer pada minggu lepas saya akan kasih dari daripada dua pihak. Tapi menurut saya pendapat yang lebih kuat ataupun pendapat jumhur yang majoriti ulama adalah darah yang banyak membatalkan wudu, tetapi dimaafkan kalau kuantiti darahnya itu sedikit. Kerana telah berlaku kepada sahabat Rasulullah SAW, seperti mana salah seorang sahabat telah memicit jerawatnya di dalam solat, lalu keluar iaitu tanah atau darah, tapi darah itu sedikit, maka dimaafkan. Maka darah yang kuantitinya sedikit dimaafkan, darah yang banyak adalah najis. Baik. Kemudian C adalah nombor 3 lah. C adalah nombor 3, iaitu hilangnya akal kerana tidur atau yang lainnya. Yang lainnya di sini selain tidur, macam mana dia hilang akal? Contoh dia pingsan. Ikhmat ini pingsan ni akalnya hilang. Selain itu mungkin dia minum dan dia mabuk. So mabuk itu akalnya pun tak berfungsi, hilang akal juga. Itu yang maksud dengan semisalnya. Maka hilang akal kerana tidur atau yang misalnya membatalkan wudu. Dan itu berkaitan dengan tidur juga saya dah sebutkan pada minggu lepas berkaitan dengan tidur, iaitu
Itu yang jenis dia duduk. Okay, jenis dia duduk tidak membatalkan wuduk kerana hadis al-ain bika asal, iaitu pada lubang wuduk itu kalau dia sama rata dengan tanah, maka tidak ada kemungkinan untuk keluarnya angin, iaitu tertutup sesuatu itu. Tetapi kalau dia tidur terletak dan biasanya kalau tidur baring, dia akan tidur nyenyak, maka akan ada kemungkinan dan kemungkinan juga angin keluar, tertutup. Bila tertutup, maka tidur yang nyenyak membatalkan wuduk. Kemudian memakan daging unta. Makan daging unta pun saya telah bahaskan terhadap tulisan yang dalam ulama yang mengatakan hukumnya telah masuk kerana hadis di mana hadis itu umum sebenarnya. Okey, di mana Rasulullah SAW bersabda tidak perlu wuduk seseorang daripada kalian apabila makan daging yang disentuh api, sama ada dibakar ke, dibakar ke, ataupun digoreng asalkan disentuh api, tidak perlu berwuduk. Tetapi hadis ini bersifat umum dan ada dua hadis yang sahih, yang derajat sahih, yang khusus, yang mengatakan di mana hadis itu adalah persoalan seseorang bertanya, apakah aku perlu berwuduk setelah makan daging unta? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab apa? Nabi sallallahu menjawab na'am, ya. Maka hadis yang khusus diutamakan daripada hadis yang umum. Kerana hadis yang khusus itu mengatakan bahawa makan daging unta membatalkan wuduk, maka kita mengambil kekhususan hadis tersebut. Maka hanya daging unta sahaja yang membatalkan wuduk, bukan daging-daging yang selainnya. Okey? Bukan daging-daging yang selainnya. Kemudian iaitu nombor 5. Nombor 5 adalah menyentuh perempuan dengan syahwat. Di sini dia mengatakan dengan syahwat. Dan ini juga saya telah sebutkan pada dalam lepas, ada perbezaan antara ulama berkenaan dengan menyentuh wanita atau menyentuh perempuan di situ. Okey? Dan ulama actually mengambil dalil daripada Al-Quran dalam surah An-Nisa. Okey? Di mana mereka apabila menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, aula asmun nisa, atau kalian la mastum, itu menyentuh wanita. Okey? Maka sebagian ulama menafsirkan la mastum dengan pengerti kata al-jima', iaitu persetubuhan. Dan ini adalah pendapat, kalau tengok dan kita kaji, ada pendapat beberapa sahabat Nabi. Di antaranya turjuman Quran. Okey, sahabat yang paling pakar dan ditaitulkan turjuman Quran iaitu Abdullah bin Abbas. Kemudian pendapat Ali juga, dan juga pendapat Ubay bin Ka'ab. Kemudian daripada salaf, di antaranya Mujahid, Taus, Al-Hasan, Sa'id bin Jubair, Al-Sya'bi. Okey, mereka menafsirkan aula asbab, iaitu perkataan al-asbab sebagai al-jima', iaitu bersama, bersetubuh. Kemudian pendapat kedua adalah sebagian ulama berpendapat al-asbab di sini maknanya sangat umum atau maknanya luas daripada berarti jima', sehingga termasuk dalamnya menyentuh contoh hand to hand contact. Okay, hand to hand contact, iaitu ataupun iaitu pegang-pegang tangan, bersalaman, ataupun cium-ciuman. Okey, dan semisal dengan itu. Okey, dan di antaranya yang berpendapat kedua ini juga ada sahabat seperti contohnya Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, kemudian daripada salaf contohnya Ibrahim An-Nakhai dan Zaid bin Aslam. Okey, maka kalau kita tengok balik kepada dua pendapatnya, pendapat pertama iaitu la masuk artinya jima'. Maka kalau kita pakai pendapat ini, apabila seseorang menyentuh wanita, menyentuh perempuan dengan tangannya atau dengan seluruh tubuhnya selain melakukan jima', maka tidaklah membatalkan wuduk. Ini pendapat pertama. Sedangkan pendapat kedua menunjukkan sekadar menyentuh wanita walaupun tidak sampai dilakukan persetubuhan, maka telah membatalkan wuduk. Baik. Maka pendapat yang wajib seperti mana
telah dikatakan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah yang dimaukan oleh erti atau tafsir lamas tu yang tepat adalah dia erti jima. Okey, dia ertinya jima. Okey, maka menyentuh perempuan dengan bukan jima, okey, bukan jima sama sekali tidak ada dalilnya daripada Al-Quran ataupun As-Sunnah. Sebab lamas tu erti yang lebih tepat artinya al-jima. Maka sebab itu Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan bahawa menyentuh wanita sama ada dengan syahwat atau dengan syahwat yang menggunakan urut, dan di antara dalil-dalil Syekh Utsaimin adalah pendapat pertama daripada ayat Quran ini, iaitu pendapat pertama yang mengatakan dalam itu kepentingan jima. Kemudian juga dua hadis di mana Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW pernah menciumi isterinya sendiri, kemudian pergi ke masjid, kemudian jadi imam dan Nabi tak wudhu. Jadi imam tau, dan Nabi tak wudhu. Kemudian kalau dapat teks cium itu kan kebiasaannya dengan syahwat, betul tak? Cium itu biasanya dengan syahwat. Kalau Nabi sendiri melaksanakannya dan Nabi telah tinggal wudhu, maka ini menunjukkan cium wanita pun tidak batalkan wudhu sebab perbuatan Nabi sendiri. Kemudian juga Nabi pernah solat malam, okay, dan kita tahu Nabi pernah solat malam di rumahnya dan kamarnya kecil, okay, dan isterinya Aisyah kebetulan tidak solat dan sedang berlari tidak di hadapan Nabi SAW, dan bila Nabi nak sujud dia lock nampak sujud Nabi, maka Nabi mengalihkan dengan tangan Nabi alihkan kaki Aisyah daripada tempat sujud. Kalau Nabi nak alihkan dengan pegang dengan tangan, menunjukkan bahawa sentuh wanita tidak membatalkan wudhu. Okey, inilah sebenarnya pendapat yang lebih tepat berkenaan dengan masalah ini. Maka jenis poin adalah sentuh wanita sama ada dengan syahwat atau tidak dengan syahwat membatalkan wudhu, melainkan kalau keluar sesuatu. Apa maksud keluar sesuatu? Keluar emasi, okey, atau emasi. Okey, selagi mana tidak keluar emasi sama ada dengan syahwat atau tidak dengan syahwat, maka tidak membatalkan wudhu. Baik, tidak membatalkan wudhu. Cuma sebagian ulama mengistighfarkan atau menganjurkan berwudhu kalau sentuhan itu dengan syahwat, dan kalau tidak ada syahwat maka tidak perlu berwudhu. Boleh? Baik. F berkaitan dengan menyentuh kemaluan. Okey, masuk ke faraj, iaitu menyentuh kemaluan. Baik, berkenaan dengan menyentuh kemaluan ini, basically ada dua hadis yang kontradiktif. Okey, ada dua hadis yang kontradiktif, di mana hadis yang apabila, in fact dua hadis daripada sahabat berbeza, okey, di mana seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW. Okey, lelaki ini bertanya, aku menyentuh zakar aku. Seorang lelaki lain tanya soalan yang sama, cuma dia buka sikit. Seseorang lelaki menyentuh zakarnya ketika solat. Okey, apakah perlu berwudhu? Nabi SAW menjawabkan apa? La, tidak. Sesungguhnya zakarmu itu adalah anggota ataupun anggota tubuh daripada, iaitu macam daging daripada, macam kau pegang hidung, kau pegang telinga, sama saja dengan kemaluan, maka tidak membatalkan wudhu. Okey. Kemudian hadis yang kontradiktif kata membatalkan wudhu adalah hadis man massa dzakarahu falyatawadda. Hadis umum itu barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka berwudhulah. Massa dzakarahu falyatawadda. Baik, maka sekarang ada dua hadis yang macam kontradiktif, memang kontradiktif. Maka macam mana ulama mengambil jalan keluar? Kalau ulama yang mengambil hadis yang berkata, okey, man massa dzakarahu falyatawadda, maka dia mengatakan menyentuh kemaluan
batal wudu, menyentuh kemaluan batal wudu. Dan inilah yang ada di dalam kitab kita lah. Dan berkaitan dengan menyentuh kemaluan ini adalah menyentuh tanpa dengan alas, iaitu skin to skin contact. Bukan macam itu daripada suara ke, daripada seluar ke atau sebagainya, atau warna sebagainya, skin to skin contact. Okey, dan mereka yang mengatakan melakukan wudu mengambil hadis yang Nabi cakap sesungguhnya ia adalah salah satu anggota daripada. So, ada ulama yang cuba nak kompromikan dua hadis itu. Hadis kata tidak membatalkan wudu, hadis kata membatal, dan hadis kata tak batal. Macam mana kita nak kompromikan? Ada yang ulama melihat daripada tarikh ataupun mana hadis dalam agama. Sebab hadis mana sahabat pada Allah, maka siapa yang menyentuh kemaluan dia atau zakar maka berwudulah, itu hadis daripada sahabat Abu Hurairah itu. Dan dia hadis yang berlaku pada akhir-akhir hayat Rasulullah, iaitu akhir Islam. Dan hadis yang mengatakan bahawa aku sentuh kemaluanku, adakah aku berwudu? Dan dia cakap tidak perlu, itu adalah pada awal Islam. Maka hadis yang dalam debat Muhammad ini, since dia pada akhir Islam, maka dia menunjukkan bahawa menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Cuma yang pada minggu lepas saya telah sebutkan bahawa berkenaan dengan menyentuh kemaluan ini, dia saya pergi baik. Okay, kalau kita lihat kepada pendapat yang wajib berkenaan dengan menyentuh kemaluan, basically adalah apa yang dinukilkan dan dikeluarkan oleh Syekhul Islam Allah, yang mengatakan bahawa hadis tentang siapa yang menyentuh kemaluan maka berwudulah, ia adalah suruhan. Okay, walaupun dia adalah suruhan umum, tetapi suruhan ini menunjukkan kepada istihbab, anjuran, iaitu tidak wajib untuk mengambil wudu apabila menyentuh kemaluan, tetapi dia adalah satu anjuran. Kerana saya pun telah berjelaskan juga, saya rasa pada 2018 atau awal Nabi dalam saya telah menjelaskan, kalau hadis suruhan atau amalan tetapi bacaannya terdapat kelemahan, maka suruhan itu tidak membawa kepada wujub, iaitu kepada kewajiban, tetapi membawa kepada anjuran, iaitu istihbab. Dan kalau hadis larangan tetapi hadisnya dan hadisnya terdapat kelemahan, maka larangan itu bukan larangan haram tetapi larangan makruh. Maka hadis man masallallahu alaihi wasallam siapa yang menyentuh kemaluan atau berwudulah, dia adalah hadis ataupun perintah yang membawa kepada anjuran. Okey. Kemudian hadis la ilaha wa bihamdika, hadis Abu Hurairah lagi bertanya adakah menyentuh kemaluan pakai wudu, Nabi kata tidak, sesungguhnya adalah salah satu anggota daripada itu. Ia menunjukkan bahawa hadis itu nafi itu menafikan kewajiban. Maknanya hadis yang menafikan kewajiban tak wajib, dan hadis yang kata perlu tetapi dia terdapat kelemahan, maka kita akan ambil poin bahawa dia adalah satu anjuran untuk mengambil itu apabila menyentuh kemaluan. Dan kita akan mengatakan, okay, kalau menyentuh disertai dengan syahwat, okay, maka ambillah wudu. Baik, dan inilah yang wajib berkaitan dengan masalah ini. Yang wajib berkaitan dengan masalah ini.
Okay, so basically apa yang saya katakan berkenaan dengan menyentuh kemaluan adalah kalau dia menyentuh dengan syahwat, maka batallah wudhunya. Dan kalau dia tidak menyentuh dengan syahwat, maka tidaklah batalkan wudhunya. Sebab balik kepada hadis, okay, saya memahami bahawa hadis, okay, siapa yang menyentuh kemaluannya maka berwudhulah. Ini hadis ini adalah hadis umum ya, tetapi apa yang kami cakapkan adalah sentuhan dengan syahwat. Kemudian berkenaan dengan hadis seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, seseorang lelaki menyentuh kemaluannya di dalam solat. Okey, pertanyaan ini of course kita boleh fahami bahawa sentuh dengan tidak syahwat sebab dia tengah solat. Okey, dan dia menyentuh kemaluannya mungkin sebab perkataan dia nak tahu macam mana sentuh itu dengan syahwat atau dia tengah lakukan solat. Maka inilah yang dipilih oleh Syaitan Allah, dan inilah yang paling tepat berkenaan masalah itu. Sentuh dengan syahwat baru membatalkan wuduk, dan sentuh tanpa syahwat yang membatalkan wuduk. Baik, kemudian G adalah nombor 7. Okay, nombor 7. Dan inilah yang kita belum ambil ya. Minggu lepas kita stop di F, sekarang G, iaitu taghsil al-mayyit, memandikan mayit. Dan ini juga yang antara poin yang di khilaf di antara ulama berkenaan dengan memandikan mayat. Kita baca di footnote di situ pada verse 77, ada footnote di bawah. Syekh Sa'di berkata dalam keadaan yang duduk kerana memandikan mayit perlu ditinjau ulang. Maknanya Syekh Sa'di pun di dalam kitab ni tidak bersujudlah basically berkenaan dengan memandikan mayat perlu wudhu ataupun membatalkan wudhu. Okay, perlu apa? Ditinjau ulang. Okay, katakan perlu ditinjau ulang. Kerana hadis yang berbicara tentang hal ini tidak kuat. Sebab hadis yang cakap pasal masalah ini darjatnya tidak kuat. Okay. Sedangkan apa yang diwakilkan oleh Ibn Umar, Ibn Abbas tentang perintah keduanya ketika memandikan mayat agar berwudhu tidak boleh dipastikan untuk dibawa kepada sesuatu yang wajib serta tidak menghilangkan dasar yang kuat masih sucinya orang yang memandikan mayit jika tidak terjadi adanya pembatan-pembatan wudu. Baik, maka berkenaan dengan taghsil al-mayyit, memandikan mayat. Okay. So basically apa yang dimaksudkan dengan mandikan mayat adalah tukang mandi mayat, iaitu tukang mandi mayat. Yang apa ni? Dia angkat mayat, apa terbalik-balikkan, maksudnya apa ni? Angkat tangannya, angkat kakinya, nak apa angkat mayat, dia yang dipanggil tukang mandi mayat, bukan yang penolong, bukan yang assistant. Okey? Ini yang dimasukkan dengan taghsil mayyit atau ghasil mayyit. Okey. So basically kita mengatakan memandikan mayat atau memandikan mayit perlu berwuduk. Tetapi pendapat kedua adalah tidak perlu berwuduk, dan pendapat kedua lebih tepat dalam masalah ini, iaitu tukang mandi mayat dan membatalkan wuduknya. Dan inilah pendapat yang lebih tepat kerana sebenarnya tidak ada dalil yang menunjukkan itu. Hadis yang ada pun hadisnya terdapat kelemahan, hadis yang lemah. Okey. Tetapi kalaulah terkena, iaitu tukang mandi mayat itu tangannya tersentuh atau sentuh kemaluan si mandi dan itu melakukan ke alas, okay, iaitu skin to skin, okay, dia pegang sentuh cuci kemaluan si mandi tanpa ada alas, maka of course bentuknya menjadi batal, okay. Dan juga saya kasih kaedah, iaitu hadis yang menunjukkan kepada suruhan, tetapi kalau hadis itu diragui atas kesahihannya, okey, kesahihannya, maka kemungkinan yang lebih tepat adalah dia menunjukkan bukan kepada satu wujud, iaitu satu kepastian, tapi adalah istihbab, iaitu anjuran. Maka pendapat yang lebih tepat adalah dia tidak membatalkan wuduk, tetapi dia dianjurkan untuk mengambil wuduk apabila setelah memandikan mayat. Dan inilah yang
Dikatakan juga oleh Syekh bin Baz berkenaan dengan masalah ini, yang tepat sahih anahu la wudu, yang benar bahawa mandikan mayat tidak membatalkan wudu dan tidak terdapat ramai daripada kalangan ulama. Yang terakhir, qil asli adalah yang ke-8, qil adalah murtad. Murtad wa hiya tuhdatul amal kulluha, dan kerana dia menghapus semua amalannya. Kerana itu dah tunjukkan reason atau sebab kenapa murtad ni adalah perbuatan buruk. Kenapa? Sebab seseorang itu apabila murtad, dia dah menghapus semua amalan dia, kan? Okey. Dan satu poin, point adalah murtad ini boleh berlaku daripada salah satu daripada 4 perkara ini. Murtad berlaku dengan salah satu daripada 4 perkara ini. Yang pertama adalah i'tiqad, kepercayaan. Seperti kalau dia percaya bahawa ada sekutu yang bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, iaitu dia percaya Allah itu Tuhan dan dia percaya ada Tuhan lain. Okey, melakukan syirik, ataupun dia ragu-ragu, melalui akan uluhiyahnya Allah dan rububiyahnya Allah, ataupun dia ragu-ragu, contoh ragu-ragu akan kenabian salah satu daripada nabi, mana nabi, ataupun ragu-ragu atas risalah Rasulullah SAW. Ini pasal i'tiqad, maka jatuh murtad. Yang kedua adalah al-fi'il, perbuatan. Okey, macam mana tu? Kalau dia dah kredit sujud kepada patung, okey, maka dia kufur dan murtad daripada Islam. Okey, ini nombor 2. Nombor 3 adalah at-tarak, meninggalkan sesuatu. Contoh, dia meninggalkan solat dengan purpose, dengan sengaja meninggalkan solat tanpa sebab. Dia tahu, yakin solat itu wajib dan dia meninggalkan dia dengan sengaja, bukan dengan malas, tetapi dengan sengaja. Maka dia juga adalah jatuh kufur dan murtad. Dan yang keempat, yang terakhir adalah al-qaul, dengan perkataan. Contoh, dia memperolok-olokkan agama ini, memperolok-olokkan Allah Subhanahu Wa Taala, memperolok-olokkan nabi-nabinya. Okey, maka dia juga telah jatuh murtad. Baik. Maka yang terakhir, murtad itu adalah juga pembatal wuduk juga. Kemudian setelah itu Syekh Sa'di membawakan dalil atau sebagian dalil, cuma 3 dalil dekat situ dalam kitab, tentang beberapa poin di situ yang menjadi pembatal wuduk. Di antaranya firman Allah Ta'ala pada muka surat 77. Allah Ta'ala berfirman, "Aw jaa ahadun minkum minan ghaibi aw lamastumun nisa." Kan? Atau kembali daripada tempat buang air besar. Al-ghaib di sini dia cakap tempat buang air lah. Toilet sebenarnya. Al-ghaib diterjemahkan toilet, tetapi al-ghaib macam mana saya sebutkan adalah dia ada tempat yang tinggi. Atau bukan tempat tinggi, maksudnya dia di bawah, maknanya dia tempat yang rendah, tapi ada benda yang tinggi. Macam contoh, kalau kat padang pasir, dia ada gurun yang tinggi, supaya orang tak nampak dia covered. Okay? Itu maksud al-ghaib. Dan biasanya orang pergi ke tempat ini untuk apa? Buang yang kecil atau buang yang besar. Dan biasanya buang yang besar, sebab buang yang besar memerlukan lebih privacy. So ini adalah dalil berkenaan dengan buang yang kecil dan buang yang besar membatalkan wuduk. Kemudian di situ aula masmun nisa, menyentuh wanita, dan juga saya telah memberitahu juga pendapat yang wajib berkenaan dengan lamastum adalah al-jima'. Okay. Kemudian berkenaan dengan hadis Nabi SAW pernah ditanya oleh seseorang sahabat, "Atawaddau min luhumil ibil?" Qala na'am. Okay. Apakah saya berwuduk kerana makan daging unta? Beliau menjawab, ya. Okay. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka hadis adalah hadis khusus berkenaan dengan daging unta, iaitu daging unta membatalkan wuduk apabila seseorang itu memakannya. Baik. Dan yang terakhir, beliau bersabda tentang mengusap kedua khuf, dan kita telah ambil pembahasan berkaitan dengan khuf kan sebelum ini, 2 minggu atau 3 minggu lepas. Okay.
Apa hadisnya? Walakin min ghaitin wa bawlin wa naumin. Akan tetapi mengusap khuf kerana buang air besar, baul, kencing ataupun tidur. Naumin. Hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan At-Tirmidzi dan dia mensuahihkannya. Dan kita sambung lagi muka surat 79. Ada baki waktu lagi, kita boleh ambil bab yang baharu tadi masih dalam kitab At-Taharah, kitab bersuci, bab berkaitan dengan hal-hal. Okey, apakah hal-hal yang mewajibkan mandi dan sifat mandi juga. So, bab ni ada dua perkara yang dibahaskan. Pertama adalah ma yujibul ghusul. Apa ataupun apa hal yang mewajibkan, yang memastikan mandi. Kemudian sifatuhu, iaitu sifat mandi wajib ataupun sifat mandi janabah. Baik. Sebelum kita baca, okey, kita tahu mandi dalam bahasa Arab adalah al-ghusul. Okey, al-ghusul, tetapi mandi ini, mandi janabah, ghusul janabah wa ta'abbud lillahi ta'ala bi ghasli jami'il badan bi an ya'umma badanahu bil ma' ghaslan ala sifatin makhsusah. Okey, so mandi janabah ini adalah satu ta'abbud, macam penyembahan kepada Allah SWT dengan mandi, iaitu dengan mencuci seluruh anggota badannya dengan dia meratakan ya'ummu badanahu bil ma'. So mandi janabah ni dia mesti ratakan badannya, perlu meratakan badannya dengan air, dengan sifat yang khusus. Okey. Kemudian nombor 39 pada muka surat 79 tu, okey, di sini diwajibkan mandi kerana sebagainya. So semuanya ada 5. Semuanya ada 5. Okey, maka diwajibkan mandi kerana nombor 1 A, janabah, al-janabah. Okey, dan kitab kita ni pun dah beritahu makna janabah apa. So makna janabah adalah nombor 1 dengan nombor 2, iaitu nombor 1 keluarnya air mani, al-mani, kerana bersetubuh maupun yang lainnya. Nombor 2 bertemunya dua khitan. Okey, so nombor 1 diwajibkan mandi kerana apa? Kerana janabah, dan janabah adalah keluarnya air mani di waqt'in, iaitu dengan bersetubuh ataupun yang selainnya. Baik, dan berkenaan dengan mandi janabah ni, dia sebenarnya adalah perkara yang telah dilakukan pada masa jahiliyah. Maknanya sebelum orang kafir Mekah itu memeluk Islam, apabila mereka junub, mereka dah mandi dah. Maka dia bukan perkara baharu, dia dah dilakukan pada masa jahiliyah lagi. Okey, dan dia bukan hanya dilakukan pada masa jahiliyah, dia telah berlaku daripada agamanya Nabi Ibrahim AS. Okey, iaitu daripada din Ibrahim AS. Mereka apabila junub, mereka mandi janabah. Dan al-janabah daripada junublah. Dan al-junub, okay, erti junub daripada bahasa, erti junub daripada erti bahasa adalah al-ba'i, iaitu jauh. Okey, al-ba'i iaitu jauh. Dan ulama lughah, ulama bahasa pun definitionkan atau kenapa junub dipanggil jauh ataupun kenapa janabah itu dipanggil jauh. Kerana yang antaranya, macam mana nak berlakunya ataupun macam mana seseorang itu nak ataupun macam mana seseorang itu nak ada janabah, antaranya dengan persetubuhan, kan? Kalau tak melakukan persetubuhan, contohnya lah dengan ni persetubuhan adalah dengan cara yang halal, tak akan berlakunya junub, kan? Betul tak? Kerana persetubuhan adalah, kita tahu makna persetubuhan, iaitu bertemunya dua khitanan, okay? Iaitu kemaluan lelaki dan melawan wanita bertemu. Tetapi kalau tak berlaku itu, tidak akan berlakunya janabah lah. Sebab itu dia kata jauh. Maknanya kalau tak berlakunya persetubuhan, tak akan berlakunya janabah. Okay, ini daripada segi bahasa. Dan daripada segi syarak, dah ada di kitab, iaitu keluarnya air mani kerana al-jima' maupun yang lainnya, dan bertemunya dua al-khitan. Okey. Baik.
Kemudian berkenaan dengan bersetubuh, okey, walaupun tidak keluar air mani, maknanya dia melakukan proses persetubuhan walaupun tidak, walaupun lam yanzil, walaupun tidak mengeluarkan mani. Okey, itu juga dah considered as mesti mandi janabah, sudah wajib mandi janabah. Okey, nombor dua adalah, ataupun dalam situ juga poin nombor satu juga adalah keluarnya air mani lah, keluarnya air mani. Dan keluar air mani ini dikatakan kerana bersetubuh maupun yang lainnya. Apa yang selain bersetubuh, contohnya dengan bermimpi basah, yang seperti orang yang baru nak, orang yang baru balik untuk reach puberty, dia akan mimpi basah. Ataupun dengan tangan, kita faham dengan tangan iaitu dengan beronani. Jadi yang dilaranglah basically. Okay, sama ada dalam tidur ataupun dia sedang berjaga. Tidur contoh mimpi berjaga, sama ada dengan bersenggama, bersetubuh ataupun dengan tangannya, iaitu dengan beronani. Okey, maka selagi mana air mani keluar dengan bersetubuhan ataupun dengan istimna ataupun dengan mimpi, maka kewajiban ghusl, maka telah diwajibkan untuk mandi janabah. Kemudian nombor 2 kat situ, bertemunya dua khitan. Okey, bertemunya dua khitan adalah uh, kemaluan lelaki dan kemaluan wanita yang bertemu apabila sedang melakukan persetubuhan. Dan yang dimaksudkan di sini adalah mesti ada ilaj. Ilaj, kalau nak translate, dia mesti ada rasa berakhir atau climax. Okey, ini sudah masuk. Walaupun tidak keluar air mani. Okey, asalkan sudah bertemu dan ada berakhir atau climax, maka telah diwajibkan ghusl, iaitu telah diwajibkan mandi janabah walaupun belum keluar air mani. Baik. Okey. B nombor 2. Okey, B ada nombor 2 adalah keluarnya darah haid dan darah nifas. Keluarnya darah haid dan juga darah nifas. Okey. Dalilnya adalah Allah Taala berfirman, okey, wala taqrabuhunna hatta yanhurun fa idza tahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Okey, dalam surah Nisa Allah Taala berfirman wala taqrabuhunna hatta yanhurun. Okey, jangan datangi isteri-isteri kalian sehingga mereka bersuci, ataupun maknanya segala yang hurun ini sehingga berhenti atau terputusnya darah haid mereka. Okey, faidah tatahharna, apabila mereka punya darah haid dah stop dan mereka dah bersuci, ya, bersuci maksudnya mandi janabah, maka boleh datangi isteri-isteri kalian. Okey, so keluar darah merah nifas telah diwajibkan mandi dengan dalil tersebut. Baik. Kemudian C atau nombor 3 atau nombor 4, C nombor 4 adalah kematian selain mati syahid. Kematian selain matinya mati syahid, iaitu wa mautu ghairi syahid. Dan kita kena faham juga bahawa syahid, seorang yang mati syahid itu tidak dimandikan. Okey, dan dengan darah-darahnya kita apa? Kerumikan. So, orang yang meninggal syahid itu tidak dimandikan dan juga dikerumikan dengan darah-darahnya. Okey, adapun mayat yang bukan syahid perlu apa? Perlu dimandikanlah. Mayat yang bukan syahid perlu dimandikan seperti mana yang ada di dalam hadis, seperti mana yang ada dalam hadis. Baik. Okay. Berkenaan dengan hadisnya, okay,
daripada hadis Mu'adiyah radhiyallahu anha qalat dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nughassil ibnatahu faqala ighsilha thalathan aw khamsan aw akthar min dhalika bima'in wa sidrin. Al-hadis. Okey, di mana Mu'adiyah berkata telah masuk kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami sedang memandikan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Sucilah dia," iaitu anak Nabi itu sendiri, iaitu yang okey, ada beberapa tendensi cucinya 3 kali ataupun 5 kali ataupun lebihnya dengan air dan juga dengan daun sirih, iaitu daun bidara. Okey, adapun berkenaan dengan syahid, okey, tidak perlu memandikan dia. Dalilnya pun ada daripada hadis Jabir radhiyallahu anhu, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi dafni qatla hadith fi dima'ihim wa lam yughsilu wa lam yusalli alaihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk mengebumikan seseorang yang terbunuh atau dibunuh. Okey, seseorang yang dibunuh di dalam peperangan dengan darah-darahnya mereka, wala yughsilu, dan tidak dimandikan, dan terpon juga wala yusalli alaihim, dan juga tidak disolatkan jenazah kepada mereka. Okey, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Okey, di berkenaan dengan masuknya Islam orang kafir. Masuknya Islam orang kafir nombor 5, iaitu masuknya Islam orang kafir, dan berkenaan dengan ini maka diwajibkan untuk seorang yang kafir apabila memuluki Islam, apabila masuk Islam, untuk mandi. Okey, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh dia untuk melaksanakan. Okey, dan apa hikmahnya? Hikmahnya adalah okey, apabila batinnya telah suci daripada kesyirikan, maka sesuailah untuk sucikan zahirnya. Faham tak? Maknanya kalau batinnya, dirinya, okey, jiwa dia telah suci dari syirik dengan memeluk agama Islam, okey, maka sesuai untuk mensucikan zahirnya, iaitu mensucikan badannya dengan mandi. Okey, ini hikmah dia. Dan berkenaan dengan hadisnya, okey, hadisnya berkenaan hadisnya adalah hadis Qais bin Asim annahu lamma aslama amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaktasila bima'in wa sidrin. Okey, hadis dari Qais bin Asim. Okey, apabila si Qais ni masuk Islam, amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk mandi dengan air dan juga dengan bidara. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Tirmizi, dan Tirmizi mengatakan hadis ini hasan. Hadisnya derajatnya hasan. Baik, cuma berkenaan dengan apabila seorang kafir pun masuki agama Islam, memeluk Islam, sebagian ulama mengatakan bahawa dia adalah sunnah, bukan wajib. Adalah sunnah, bukan wajib. Kerana pertama, hadis yang saya bacakan itu hadis dia terdapat kelemahan, dan kaidahnya hadis yang ada suruhan tapi darahnya kelemahan. Kaidahnya adalah dia bukan bawa kepada kewajiban tetapi kepada istihbab. Okey. Kemudian juga kalau kita tengok juga Nabi tidak menyuruh semua orang kafir apabila memeluk Islam untuk mandi. Okey, ada hadis yang Nabi suruh mandi seperti Qais, seperti Tumamah. Okey, Tumamah di mana Nabi menjadikan di dalam Nabi, so menjadi Nabi itu bukan menjadi penjara, di mana dia ikat di salah satu tiang, kemudian dia bawa Islam, kemudian dia mandi. Okey, tetapi Nabi tidak pernah dinukilkan oleh Nabi suruh semua yang berdatang ke Islam untuk mandi. Okey. Baik. Kemudian berkenaan dengan mandikan mayat. Okey, mandikan mayat. Okey, sama ada kita ambil kan. Okey, dalam bab sebelumnya bahawa
apabila bukan mandi mayit itu batal wuduknya, okey, yang wajib berkenaan dengan pendapatnya adalah tidak membatalkan wuduk apabila dia memandikan mayat. Tetapi kalau dia mandi, maka bagus, bagus, okey, kerana hadis berkenaan dengan tentang mandi, perlu mandi atau wajib mandi, terdapat kelemahan ataupun lemah. Okey, lemah. Baik. Okey, bagi waktu ni kita ambil tak panjang sangat pun berkenaan dengan sifat mandi janabahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan tata cara mandi janabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Okay, sebelum tu, pada akhir muka surat 79 yang biasa pengarang masukkan dalil-dalil. Okey, dalil di sini di dalam surah Al-Maidah ayat 66, dalil berkaitan dengan orang yang janabah perlu mandi. Okey, di mana Allah Taala berfirman, "Wa in kuntum junuban fatahharu." Apabila kalian junub maka tahharu, bersucilah. Di sini sucilah berarti mandilah. Kemudian Allah juga berfirman, "Wala taqrabuhunna hatta yatahurun, fa idza tahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah." Dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka, iaitu jauhilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian. Maksud apabila dia sudah selesailah. Maksudnya apabila dia telah selesai melaksanakan mandi janabahnya. Kemudian juga hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mandi kepada orang yang memandikan mayit. Nabi SAW memerintahkan mandi kerana memandikan mayit, dan hadisnya terdapat kelemahan. Okey, juga Nabi SAW memerintahkan orang yang baru masuk Islam untuk mandi seperti kepada Qais dan juga kepada Umamah. Tapi kita cek juga Nabi tak suruh pun semua yang masuk Islam untuk laksanakan mandi. Okey, dan hadis yang menyuruh untuk mandi itu pun, atau hadis yang berkaitan dengan ini pun terdapat kelemahan. Okey, sekarang pasal tata cara, pasal sifat mandi janabah. Okey, iaitu sifat mandi janabah. Okey, so apa nak dilakukan? So basically nombor 40 ni adalah sunnah ataupun tata cara mandi janabah sesuai dengan petunjuk ataupun sesuai dengan tata cara yang dilakukan oleh Nabi SAW sendiri. Okey, so macam mana? Pertama adalah yang tersilu farjahu. Okey, pertama adalah dia mencuci kemaluan. Tadi kat sini tak sebut pun pasal niat, tak sebut pasal basmalah, so kena tak kena. Niat kena, sebab innamal a'malu binniyat. Okey, pengarang tidak meletakkannya sebab mafhum, difahami perlu niat untuk mandi janabah. Berkenaan dengan basmalah, saya dah sebutkan pada pelajaran berkenaan dengan wudu. Okey, berkenaan dengan basmalah adalah sunnah saja, tidak wajib. Tak ada keperluan pun kalau tidak, mengapa pun kalau tidak menyebut basmalah, iaitu bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu adalah niat. Okey, kemudian mencuci kemaluan, yang kedua farjahu. Dan yang dimaksudkan dengan mencuci kemaluan adalah menyuci apa yang ada bekas-bekas daripada janabah. Apa dia? Contoh bekas air mani pada kemaluan dan di sekitarnya, di sekitar kemaluan tersebut. Okey, iaitu izalah al-alim itu adalah kesan atau bekas daripada janabah, especially mani ataupun mani. Okey, kemudian apa? Jadi, step kedua adalah yatawadda wudu'an kamilah. Kemudian dia berwuduk dengan sempurna, Macam mana dia wuduk solat? Macam mana wuduk solat? Itulah wuduk yang dilakukan setelah lakukan step 1, iaitu mencuci kemaluan. Step 2 berwuduk seperti mana dia wuduk untuk solat. Cuma dia tak cuci kakinya. Walaupun tak cakap di sini, kita faham kalau kita baca sampai I. Okey, cuci kakinya Nabi delay. Nabi delay. So, wuduk macam wuduk solat, Nabi cuci kaki, Nabi tangguh pada bahagian terakhir untuk sebelum selesai mandi lah maksudnya. Maknanya
8 baru cuci kaki. Okey. Kemudian berwuduk dengan sempurna. Step nombor 3. Step nombor 3 adalah kemudian menuang air. Itu mayahfil ma' ala ra'si thalathan. Kemudian Nabi SAW menuang air ke atas kepalanya sebanyak 3 kali. Dan kita pun Nabi pakai gayung untuk mandi lah. Tak macam zaman sekarang di mana ada shower. So sebab itu ada ruangan kat sini. Sebab zaman dulu tak ada pakai air, tuang pakai gayung, maka Nabi apa? Tuang air di atas kepalanya 3 kali. Okey. Beliau membasahinya dengan air tersebut. Okey. Situ ada satu poin penting. So basically tuang air atas kepala 3 kali. Bukan bermakna basuh badan 3 kali. Okey. Kita baca kat Funut nombor 47 tu kan. Pada puasa 81. Syekh mensahihkan pendapat bahawa tidak disyariatkan 3 kali membasuh kecuali ketika membasuh kepala. Ketika membasuh kepala boleh kita tuang air 3 kali dan juga boleh gosok kepala sebanyak 3 kali. Okey. Syekh merajihkan pendapat bahawa orang yang memiliki 2 hadas. Okey. Kalau seseorang itu memiliki hadas kecil dan besar, kemudian dia niatkan untuk menghilangkan hadas besar lalu meratakan air pada seluruh badannya dengan mandi junub, maka cukupnya baginya dari hadas kecil. Maknanya hadas kecilnya pun hilang. Okey. Kalau dia lakukan inilah. Okey. Clear? So Syekh basically merajihkan pendapat bahawa orang yang memiliki 2 hadas besar dan hadas kecil, kemudian dia meniatkan untuk menghilangkan hadas besar lalu dia meratakan air pada seluruh badannya dengan mandi junub, maka cukup baginya dari hadas kecil meskipun dia tidak secara khusus meniatkan untuk menghilangkan hadas kecil. Okey. Dan demikianlah pendapat mazhab Hambali, dan itulah apa yang dikatakan oleh Syekh bin Uqail atau Muhammad bin Uqail. Okey. Itulah pendapat dalam mazhab Hambali. Baik, lepas tu apa kena buat? KD adalah step nombor 5 adalah mengalirkan air ke seluruh jasad, ke seluruh tubuhnya. Mengalirkan air ke seluruh tubuhnya. Baik. Mengalirkan di sini juga boleh makna menuangkan. Okey, alirkan air. Kemudian sunnahnya adalah, atau sunnah Nabi dalam suatu perkara yang baik adalah memulakan dengan bahagian kanan. So, cuci badan atau tubuh badan, anggota badan dari kanan. Kemudian baru cuci bahagian kiri. Itulah sunnahnya. Okey. Kemudian itu step 4. Step terakhir, step nombor 5. Step nombor 5 adalah setelah kita membasuh kedua kakinya dengan basuhan yang lain. Okey, setelah itu membasuh kedua kakinya dengan basuhan yang lain. Okey. Thumma yaghsilu rijlaihi fi mahallin akhar. Okey. Ini bermakna bila wuduk, Nabi wuduk itu Nabi skip daripada cuci kaki. Nabi delay untuk cuci kaki pada step yang terakhir, dan Nabi melaksanakan ini atau cuci kaki ini di luar tempat mandi. Okey, di luar kamar mandi, di luar bilik mandi. Lianna fi bil awali. Kenapa? Kita kena faham bahawa dulu mereka punya tempat mandi, lantainya atau tanahnya daripada tanah lah, bukan daripada paras. Macam kita. Sebab itu Nabi cuci kakinya di tempat lain. Sebab apa? Sebab apa? Kakinya akan ada tanah. Kalau dilakukan nanti dilakukan penduduk, kakinya akan diselapur di tanah, maka akan kotorlah kaki. Maka Nabi pilih cuci kaki di luar tempat mandinya dan Nabi cuci di situ. Okey. Baik. Point 41. Okey, yang terakhir dalam bab ini adalah hal-hal yang wajib dalam mandi. Okey. Hal-hal yang wajib dalam mandi adalah membasuh seluruh anggota badan. Okey, ghuslu jami'il badan. Membasuh seluruh anggota badan. Termasuk apa yang di bawah rambut. Okey, termasuk apa yang di bawah rambut. Baik rambut itu khafifah, baik rambut itu tipis ataupun lebat. Allah Taala alam bisawab. Okey.
So yang kedua adalah ataupun yang wajib, yang fardu dalam membasuh anggota badan dalam mandi adalah membasuh seluruh apa? Anggota badan, membasuh seluruh anggota badan, termasuk bulu-bulu ataupun rambut, baik itu tipis maupun dia lebat. Maupun dia lebat. Baik. Adapun yang dah settle atau istilah mujzi, yang cukup adalah dia meratakan badannya dengan air dan juga kena ada komo-komo dan masukkan air dalam hidung dan hembuskan, dan itu dah cukup untuk mengangkat hadas besar atau dah cukup untuk mandi janabah. Baik. Berkenaan dengan poin kemudian Nabi SAW mencuci kakinya di tempat yang lain. Saya cakap Nabi cuci kakinya bukan di tempat mandi, iaitu bukan di bilik mandi, tapi Nabi di luar toilet lah istilahnya, kalau kita nak cakap as a toilet. Di mana ada hadis dari Maimunah radhiyallahu anha dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertasal dengan janabah, mandi daripada junub. Maka ini pun hadis berkenaan dengan mandi janabah. Di mana Nabi SAW cuci kemaluan dengan tangannya, kemudian Nabi lepas cuci kemaluan gosok-gosok tangannya kepada dinding. Untuk apa? So that tangannya tak ada kesan daripada janabah, atau senang-senang tak ada kesan macam air mani dan atau air mani. Baik, kemudian Nabi cuci tangan dia. Lepas Nabi cuci tangan dia, Nabi wuduk seperti wuduk untuk solat. Setelah Nabi selesai semua, Nabi cuci kakinya di luar tempat mandinya. Nabi cuci kakinya di luar tempat mandinya. Kemudian berkenaan dengan poin 41, seperti yang saya katakan, yang wajib adalah mencuci atau membasuh seluruh anggota badannya. Baik, ini yang wajib, iaitu untuk meratakan badannya dengan air dan juga sampaikan, iaitu ratakan air di bawah rambut atau bulu-bulu yang tipis dan juga lebat. Maknanya ini yang sempurna. Mandi yang sempurna adalah apa? Meratakan air pada seluruh badan. Seluruh badan maknanya tempat-tempat yang susah nak sampai, seperti di bahagian pusat ataupun di bawah ketiak ataupun di kelengkap dan sebagainya, ataupun di bahagian perut dan sebagainya, itu juga perlu diratakan dengan air kalau nak mandi janabah dengan yang sempurna. Itu berkenaan dengan tata cara mandi janabah sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bisawab. Maka dengan ini kita telah selesai Zuhur bab, yang dimana kita ambil pada hari ini sambungan daripada apa yang kita bagi daripada awal ke wuduk, iaitu pembatalan wuduk, dan juga bab berkaitan dengan hal-hal yang mewajibkan mandi dan juga tata cara mandi sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Maka insya-Allah kita teruskan ke depan dengan bab yang baru, iaitu bab tayammum. Kita akan teruskan dengan bab tayammum pada bab depan, dan kita insya-Allah berhenti di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.